Double klik sini. Klik expand. Schemas. Schemas. Public. Okay. Tables. Yes. Okay. Dalam kita buat database ni, kita boleh kolom tu dia link dengan kolom dalam table lain. Okay. Yang ini dia tidak ada lah, tapi satu contoh yang kadang tu kita buat, satu table dia ada satu table extension dia. Alright. Contohnya macam employee, dia just nak simpan first name, last name, title, report tu pada siapa saja, dan maklumat-maklumat dia tu kena duduk table lain. Jadi ini adalah one to one relationship lah. Alright. InsyaAllah. Ya, apa dia Encik Adam? Tuan nak tanya, kalau any other software for data visualization macam Power BI ke apa, dia boleh connect to database macam ni juga macam Supabase juga Sepatutnya boleh. Sekejap saya ada download Power BI tu, saya tak install lagi. Saya dah tengok tak ada. Tak sempat Power BI for desktop. Okay. Power BI for desktop, kata nak test kan, bolehlah pakai Power BI for desktop. Ada tengah. Cuma saya tak pernah pakai. Ni saya dah download, saya dah install, saya tak pernah pakai. Jadi kat sini dia ada data source. Select data source. Biasanya visualization tool ni mesti ada nak dapat data source dulu. Jadi kalau ini data source ni adalah SQL. Dia working on it. Tengok apa, boleh tak kita cuba connect kepada local Postgres kita.